Korang pernah dengar tak hadis ni? Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jom kita tengok kisah di sebalik hadis ini. Kasih sayang tu apa? Ia adalah asas kepada hubungan yang sihat. Bila kita beri kasih sayang, kita bukan sahaja membantu orang itu, tetapi juga membantu diri sendiri. Sebab secara tidak langsung, ia meningkatkan hormon kebahagiaan dalam otak. Ada seorang sahabat, Al-Aqra' bin Habis, yang melihat Nabi SAW mengasihi cucu-cucu baginda. Dia terkejut, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ada 10 orang anak, tapi aku tidak pernah mencium mereka." Nabi SAW menjawab, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Hadis ni ingatkan kita untuk sayangilah orang sekeliling, terutamanya keluarga. Kalau kita nak disayangi, kita kena beri kasih sayang.